Terima kasihlah Miss Midori. Dah 3 kali datang jauh-jauh dari Jepun hingga aku Pahang. Penghargaan juga buat Encik Bakri kerana sudi iringi beliau ke sini. Saya hargai sungguh kehadiran kalian. Cuma saya sedikit ralat lah. Kali kedua masa diorang datang ni saya kat kampung, tak sempat nak jumpa. Kali ni pun belum rezeki untuk bertemu. Sebab saya ada janji temu dengan pelanggan yang menggunakan servis kenderaan 4x4 saya. Mujurlah ada wakil isteri saya sendiri yang dengan senang hati melayan beliau sepanjang berada di gerai. Bila tengok gambar korang kan, aduh mak, tersentuh hatilah bila orang dari Jepun sanggup datang sebab nak cari kuih kampung yang mungkin nampak biasa lah pada orang kita, tapi mungkin pada dia, pada orang Jepun ni ada sesuatu yang unik. Mungkin rasa manis lemak tu yang buat dia ingat. Mungkin suasana gerai kecil yang sederhana tapi jujur. Atau mungkin sebab dia nampak usaha kecil kami nak kekalkan kuih tradisi yang makin dilupakan orang sendiri. Apa pun alasan dia, saya bersyukurlah bila orang luar sendiri mengkagumi bangsa kita yang bertungkus lumus mempertahankan warisan kuih tradisi negara. Segala penat lelah rasa berbaloi lah. Terima kasih Miss Midori, terima kasih Encik Bakri sebab hargai warisan yang kami cuba pertahankan. Mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk bersua lagi. Terima kasih nah. Aku Horbani, right? Gedung gebu gebah.